aku kena tinggal lah dengan mak ayah aku. Aku berjalan. Lepas tu aku pula alhamdulillah orang kenal. Berjalan tu setapak selfie, setapak selfie. Aku dah mula rasa macam tak ada ke setapak Selangor, setapak Ceras. Aku jadi macam aduh setapak selfie ni. Lepas tu mak aku dengan ayah aku macam gerak lu apa roja. Mak dengan ayah tak ada kena-mengena dengan kau dik. Kita tak ada bloodline. Masa tu baru mak aku cakap kita tak ada bloodline. Oh kalau aku tengah berjaya, itulah darah daging saya lah. Itu aku tak boleh tu. Itu aku tak boleh tu. Lepas tu aku dah kena tinggal. Aku pun terkedek-kedek lah kan. Aku pula famous. Jalan-jalan orang ambil gambar. Jalan-jalan orang ambil gambar. Lepas tu jalan lagi. Mak dengan ayah aku dah kat depan lah. Padahal kunci kereta kat aku. Aku pun pelik macam mana mak dengan ayah aku berani potong aku. Padahal kunci kereta kat aku. Tapi aku macam tak apa lah. Aku anggapkan dia orang makan garam dulu kan. Lepas tu jalan lagi. Jalan aku cari mak ayah aku. Cik mak ayah aku kan, mana mak ayah aku? Aku cari ubun-ubun. Biasa kalau kita dah tertinggal, kita kena cari ubun-ubun orang. Tengok ubun-ubun. Mana ubun yang macam familiar kan. Tengok cari. Alamak tak ada. Rupanya dua-dua pergi tandas tak bagi tahu. Tak bagi tahu pergi tandas. Bukan tak andas. Macam aku boleh agak kan. Dia macam saya boleh agak kan. Geram aku. Aku pun terpinga-pinga aku call. Hello mak kat mana? Mak kat mana? Lepas tu mak cakap, dek mak kat tandas ni. Pergi tandas nanti ni lah ada.